Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi rahsia bagaimana kita boleh membuat ketupat nasi segera atau lebih dikenali ketupat nasi dalam plastik. Okay, bahan-bahannya merupakan amat mudah. Satu, semestinya daripada beras, perisa pandan untuk memberi wangian pandan pada nasi impit ataupun nasi impit segera. Plastik tahan panas atau lebih dikenali HDPE, High Density Polyethylene plastik, yang mana kita boleh dapat di kedai-kedai yang menjual plastik. Kita boleh tanya dia plastik tahan panas. Plastik tahan panas. Ini lidi sate. Lidi sate untuk kita guna membuat lubang-lubang di plastik, dan lilin ya. Lilin ni untuk kita buat seal balik plastik berkenaan. So inilah bahan-bahan utama yang mudah diperolehi, yang mana dengan bahan-bahan mudah ini kita boleh buat ketupat nasi dalam plastik ataupun nasi impit dalam plastik. Sekian dahulu, bersambung di lain kali.